Selalunya hampa kunci skru ataupun kunci nut pakai screwdriver kan, lambat aja hampa. Hari ni saya nak tunjuk itu double hammer A impact screwdriver. Hampa boleh tengok. Okey. A impact screwdriver ni sesuai untuk hampa skru besi, skru kayu dan hampa skru barang-barang elektronik yang dekat-dekat kilang apa semua tu. Memang sesuai sangat. Okey, hampa boleh tengok body dia. Body dia aluminium. Memang selesa pegang dan tak mudah tercicir. Jadi satu hampa boleh tengok lagi tekan mata ni. Hampa just tolak je, betul tarik dia akan keluar sekali. Hampa nak tekan pakai DC ke apa ke. Yang penting mata dia mesti 1.4 inci. Okey, kalau hampa nak lock balik, hampa tolak masuk. Tekan ni. Dia lock ni. Okey. Okey, hampa boleh tengok video customer yang dah beli dengan kami. Sangat mudah lah kerja dia dan lebih profesional lah kerja dia. Okey, mana hampa nak dapatkan barang ni? Hampa boleh terus walk in ke kedai kami dan kami bagi hampa test. Okey, kalau sesuai dengan hampa boleh beli terus.